Hey, what's good? Hey, what's good? Came here. So, apa baik for today? Untuk vlog aku, kita bukan review untuk kereta. Kalau nak tahu, stay tune. Let's go. Hey everyone. Hari ni, kalian boleh cakap hari gembira buat kami juga. Boleh kata first job jugalah. So today we're going to do sedikit-sedikit shoot manja-manja. Gitu. Shoot untuk Kartel TV. Boleh shout out, tengok dekat page mereka punya platform Kartel TV. Tak pun Kartel Haji dah. Okay, this one is just a sneak peek of the baju yang kita orang pakai. But we're going to do the full outfit later. Kami akan bawa hampa untuk kami punya ni lah, Shoot manja-manja. By the way, photographer yang nak shoot kami ni one of the family. Kita punya yes, fotografer yang sangat setia. Tunang, pre-wedding, semualah dia. Dia juga orang kata family Kartel jugalah. So shout out to the one of the greatest photo and videographer in the world. Inilah baju yang kami akan shoot Later. untuk merchandise Kartel. First job kita orang juga untuk Itu untuk you. Ada banyak dah. Oh ya dah sebelum ni je dah biasa. So, kami akan buat hampa untuk Point of view je lah, macam tu lah, something like that lah. Suasana kami di waktu shoot Later. manja-manja tu. So, lokasi untuk shoot kami area pulau lah macam biasa, dekat Chinatown. Macam biasa, outfit check. So this is from Kartel. This is for 10 piece from Hanyai. Then the Wellington bracelet. And then this Nike. Aku pula, by the way, ni bag bini aku Kartel Rigid Mill. Bawa sikit Sam, Air Force top. So one of the greatest video and photographer in the world. Aku nak kenalkan kat hangpa. Ni Mapin, one of the Kartel family juga. Dia fotografer je. Photographer je. Dia bekerja Humble je. Hamba je. Mapin, kenalkan diri. macam yang TV dah beritahu, nama saya Mapin. Panggil Mapin lah. And saya umur saya 26. Mungkin hangpa dah kenal atau yang tak kenal, Mapin still single. Janganlah abang sangat. So kita akan tag dia punya like business account. So Tapi you all boleh serious- tengok dia tapi serious sebab tau. outcome Tapi dia dia- semua I suka. dia punya hasil semua memang. So kami nak start shoot. Beritahu aku Okay. better Belakang, selepas balik dari Sini ke? Krabi. Ada jadi. Wait. Okey, aku rasa hang di belakang mak dia tu. Aja. Nak stay pernah nampak. Okay, break. Try buat ni satu. Stop. First shoot Come in. Jom. dekat area sini dulu. Go. Okay, nak gerak ke tempat lain. Let's go. Ya. Kita akan to the next location. Nak. Cuba ya. Ini palang sangat ni. Dah. Masa dah. Kat tu ada satu shot. Okay, we trust in Mapin, we trust. In Mapin, we trust. So how you feel? I punya sleeping schedule dah messed up. Itu je boleh cakap. Alamak. Dia orang je yang judge macam mana sekarang. Macam ni. Nak buat macam tadi. Kena di mata. Satu dah. Okay, next lah. Okay, kita ada banyak nak. I think we found one. I think we found it. Maafkan kalau video ni banyak tak bercakap sebab kita banyak post. Okay, yang ready. Buat street style sikit. 1, 2, 3, go. Jalan. Jalan. Betul. Alamak.
So ini aku pula akan Mampin take over vlog ni So nampak tengok BTS lah. Jom. Jadi ni ke depan sikit. Dia one stay dulu. So 1, 2, 3 go jalan. Okay, caca sikit jalan Oh, kau gila macam buat hampa nak tengok gambar yang kami shoot hari ni. InsyaAllah mungkin nanti dalam platform mana-mana IG. InsyaAllah stay tune. Stay tune. Try lihat tidak. Macam ni? Jom. Ni. Nak apa sikit ni? Pandang shadow. So now Scenes lintas jalan guys. Jalan. So kalau apa nak tahu, shot memang ambil banyak. Pilih 3 je. Pilih berapa ketul ya? Untuk buat ni lah, untuk post dekat feed mana-mana. So next location lagi tak tahu kat mana. Banyak sesok apa? Sehari sebelum kami shoot ni, kakak ada mai Penang. Penang. Betul? Semalam lah. Buat rolling. Dia buat Shoot kereta jazz tu. Remote kita tu. Aku buat ada video semalam, adalah ambil sikit-sikit Mak Pin shoot. Tahu dah. Dia betul So nanti aku Nanti kita akan selit-selit sikit video rolling. Sikit-sikit. sikit lah. Lanja sikit. Berapa nanti kita boleh pakai satu hari kita macam boleh Project car. bosan lah ni boy. Macam mana? Kita kena beli satu kereta project car ni lah. Mana nak tahu kan kalau ada banyak. Doakan Hampa doakan. Kena doakan lah. Hampa komen. Supaya one day kita kita boleh sampai satu tahap ni. Kita banyak sangat duit sampai tak tahu nak buat apa, beli kereta. Aku suka lah masalah tu. Masalah yang Ni nak satu. But hopefully kan. Yes. We never know kan. We never know. Adakah ini merupakan titik permulaan? So let's just switch for the best. Allahumma barik. So bini aku kalau nampak bakery ke, cafe ke, kalau tak singgah tak sah. Nak beli bagel je lah, nak makan dengan Saya baju kita belakang. So nak lah. dia nampak bakery, kalau tak beli tak sah. Sini pun banyak choice juga. You ambil apa ya? Kopi sip bagel. I nak makan esok, pergi kerja esok. Kopi sip, bagel. Shoot lagi. Sini. It's a wrap. Dia dah dibalut. Ha? Apa? Dah dibalut. Maksud? Kesian tak pandai English. Dia dah dibalut. It's a wrap. Pin, macam mana job hari ni? hari ni agak penat sikit lah. Sikit lah. Tapi it's okay lah sebab Okay. tadi dekat rumah boy pun pada kan jamu aku. Aku dah spaghetti bagi dia baik. makan macam-macam tau. Spaghetti, Tadi kalau kau- kau nak order spaghetti pun boleh Roger. Aku pun boleh, aku dapat commission sikit. Tapi aku boleh cakap spaghetti nak buat apa? Tak. Sedap. Mungkin vlog hari ni macam biasa, ringkas dan padat. Mungkin next vlog kita akan buat apa? Tu macam biasa, stay tune. Next vlog mungkin akan ada shoot yang lain pula. Ya, Yang shout out. Shout out to Sponsorship ke apa-apa. bukan kita kena shout out kakak dulu. Untuk job hari ni, kita orang shout out To Cartel for giving us this merchandise. and surprisingly dia memang mantap weh. Dia lembut, dia tak panas, kain sejuk and detailing dia cantik. As you guys can see. And then kalau you boleh tengok dia punya material sebelah sini dia berlubang-lubang so dia takkan panas. I really love it lah. I suka. Dia punya detailing untuk belakang. Depan pada kat bahu dia ada 9 lah Bin. 9 punya logo. So apa komen sikit macam mana baju ni punya
Ya. Apa komen sikit macam mana baju ni punya detail? Okay, I think that is all for now for the shoot. I had so much fun for the experience. Mak Pin punya kerja, hasil kerja. Tak pernah nak curi lah. I tahu akan makan mantap. Apa stay tune nanti. InsyaAllah mungkin We can tag here dia punya business. Ceng. Oh. Boleh buat. Untuk post tu InsyaAllah mungkin akan keluar dekat platform Cartel ataupun mana-mana. Hopefully lah, hopefully, ICO. insyaAllah. Kalau kami perform lah. Weh, kami ada kompetitor hal lain nak Mapin. Tu kami je weh. Takut nanti kami tak terpilih. So terima kasih. Thank you Cartel, Kakal untuk For this amazing swaggiest in this era. untuk opportunity juga kan orang kata kan. Yes. Yes, So for let's us. not talk about that. Let's talk about this because ini memang swag. I really like it. Tengok. Itu. So macam biasa, We'll see you guys in the next vlog. keep me out. See ya. Nanti kita akan selit lah kalau orang owner YouTube ni bagi kita selit video untuk apa rolling kita ni, korang akan tengok dekat YouTube Hakimi Roseland. What's good bro? Apin. So What's good? konten kita dah shoot kita Jazz. Apin, satu kata-kata. Sekali je lah. Bismillah. Bismillah. Hai Apin, boleh lah tu Apin. Boleh, aku rasa Ajak Kakal suat. aku punya safety tu nak kena tukar lah. Aku rasa impian Apin tercapai masa ni. Bawa manual. Impian aku sebenarnya bawa manual kan. Tak kisahlah Azir Rahmah ke apa. Safety first. In Apin we trust. Makin we trust. Drive manual. So ni view dalam. Nak review lebih-lebih takut salah. Takut salah kita tanya owner sendiri lah. Tanya owner sendiri. Let's go.